Aduh, kerja rumah lagi. Pening lah macam ni. Alah, tengok video sekejap je lah. 5 minit. One hour later. Serius lah. Dah lama gila. Marwan, dah buat kerja sekolah belum? Exam dah dekat tau. Nantilah Ma. Sekejap lagi. Asyik phone je. Nanti menyesal. Betul juga. Exam dah dekat. Tapi aku masih membuang masa. Kalau macam tu, daripada aku scroll, tak tentu hala. Baik aku guna untuk belajar. Contohnya, aku boleh tengok video pembelajaran, buat online quiz, cari perkataan yang aku tak tahu dan sebagainya. Dengan cara ini, bolehlah aku jimatkan masa dan belajar dengan lebih berkesan. Baru nampak hasil. Sekarang aku faham teknologi ini bukanlah masalah. Cara kita guna yang penting. Kalau kita guna dengan betul, ia boleh membantu kita berjaya. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Dalam video tadi, saya menunjukkan situasi seorang pelajar yang mudah leka dengan telefon, lebih-lebih lagi apabila peperiksaan semakin hampir. Namun, saya juga menunjukkan bahawa teknologi boleh digunakan dengan cara yang lebih baik seperti menonton video pembelajaran dan membuat online quiz. Melalui cara ini, pelajar dapat memahami pelajaran dengan lebih mudah dan menguji tahap kefahaman mereka. Sebagai kesimpulannya, teknologi bukan penghalang, tetapi satu alat yang boleh membantu kita mencapai kejayaan jika digunakan dengan bijak. Sekian, terima kasih.